Bagi dunia barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat, kumpulan Al-Qaeda sering dilabel sebagai organisasi pengganas atau kumpulan fanatik Islam yang diasaskan oleh seorang hartawan Arab Saudi bernama Osama bin Laden. Namun hakikatnya, istilah Al-Qaeda dalam bahasa Arab bermaksud asas, peraturan atau prinsip. Perkataan ini mula digunakan sekitar pertengahan 1980-an dalam kalangan para mujahidin Islam yang berhimpun dari seluruh dunia untuk menentang pencerobohan kesatuan Soviet di Afghanistan. Di sebalik perjuangan itu, muncul seorang ulama besar dari Palestin, Sheikh Abdullah Azzam, yang menjadi mentor awal kepada Osama bin Laden. Sheikh Azzam memandang Al-Qaeda sebagai pangkalan atau asas perjuangan bagi mencetuskan perubahan dalam dunia Islam. Justeru, penubuhan Al-Qaeda adalah taktik strategik untuk mempertahankan umat Islam dari segala bentuk penindasan. Pada Ogos 1988, Osama bin Laden bersama beberapa rakan karibnya telah menubuhkan kumpulan ini di Peshawar, Pakistan, sebuah bandar sempadan yang menjadi nadi gerakan jihad antarabangsa. Video ini akan membawa anda menelusuri kisah Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Teruskan menonton bersama Bawah Bayu. Osama bin Laden, seorang Arab Saudi berketurunan Hadrami, mewarisi empayar kekayaan keluarganya. Dianggarkan asetnya mencecah 1 bilion ringgit. Beliau seorang yang tegas dalam pendirian, menyeru umat Islam bersatu menentang kezaliman, terutama yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bagi Osama, andai usaha membebaskan bumi umat Islam terus dilabel sebagai keganasan, itu adalah penghinaan besar. Dilahirkan di Riyadh pada tahun 1957, Osama merupakan anak kepada Muhammad Awad bin Laden, seorang usahawan ternama dari Yaman yang berhijrah ke Arab Saudi pada tahun 1975. Bapanya dikenali sebagai dermawan dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Ibu Osama pula adalah isteri ketiga Muhammad Awad, berketurunan Arab Syria. Kehidupan Osama dibesarkan dalam suasana penuh disiplin, tegas dalam peraturan sosial dan agama. Ketika pemerintah Raja Saud, bapanya memiliki hubungan rapat dengan keluarga diraja dan diberi kepercayaan menguruskan projek-projek mega seperti pembesaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Malah, syarikat keluarga bin Laden turut diberi kontrak membaik pulih Masjid Al-Aqsa selepas tragedi kebakaran pada tahun 1969. Apabila ekonomi Timur Tengah melonjak hasil ledakan minyak pada tahun 1970-an, syarikat bin Laden berkembang pesat. Osama, antara waris kepada empayar ini, memiliki ramai adik-beradik tiri yang menerima pendidikan di Barat. Namun, jalan hidup Osama memilih haluan berbeza. Perjalanan perjuangannya bermula awal. Sejak remaja, Osama aktif bersama Gerakan Ikhwanul Muslimin dan menyokong perjuangan Yasser Arafat melalui PLO. Pada usia 17 tahun, Osama berkahwin dengan gadis Arab Syria yang masih mempunyai hubungan persaudaraan dengannya, satu adat yang lazim dalam budaya Arab. Di Universiti King Abdul Aziz, Jeddah, Osama menuntut dalam bidang ekonomi dan pengurusan sambil mendalami ilmu agama di bawah bimbingan Sheikh Abdullah Azzam dan Sheikh Muhammad Khub, dua tokoh penting gerakan Islam. Tahun 1979 menjadi titik perubahan besar. Saat kesatuan Soviet menceroboh Afghanistan, Osama menyahut seruan jihad. Pada awalnya,
Beliau menyalurkan dana dan membina kem-kem mujahidin, termasuk terowong dan gua perlindungan di kawasan sempadan Pakistan yang sukar dikesan walaupun menggunakan teknologi moden. Tidak lama selepas itu, Osama sendiri turun ke medan perang. Pada tahun 1986, beliau dan pasukannya berjaya menewaskan Soviet di sebuah bandar berhampiran Pakistan. Satu kejayaan bersejarah yang membuktikan tentera Soviet mampu dikalahkan. Osama kemudian diangkat sebagai wira dalam kalangan pejuang Islam. Ketika Raja Fahd cuba menawarkan projek pembesaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kepadanya sebagai langkah mengalih perhatian, Osama menolak. Kekayaannya, katanya, hanya untuk jihad. Apabila Perang Teluk tercetus, iaitu dari tahun 1990 hingga 1991, dan tentera Barat dibenarkan masuk ke Arab Saudi, Osama mengkritik keras kerajaan. Akibat tekanan, beliau berhijrah ke Sudan pada tahun 1991, membina infrastruktur dan perusahaan di sana, sambil terus membiayai perjuangan Islam di Afghanistan, Bosnia, Yaman, Chechnya, dan beberapa negara Islam lain. Namun atas desakan Amerika Syarikat yang menuduhnya membiayai kegiatan ekstremis, Sudan mengusir Osama. Beliau kembali ke Afghanistan pada 1996, menyusun semula gerakan jihad antarabangsa. Pada 26 Ogos 1996, Osama mengeluarkan dokumen pengisytiharan perang menuntut tentera Amerika berundur dari bumi suci umat Islam. Osama menekankan bahawa adalah tidak masuk akal bagi umat Islam di Arab Saudi menjadi pelanggan utama senjata Amerika dan rakan dagang terbesar mereka di Timur Tengah, sedangkan pada masa sama, Amerika menyokong penuh Zionis Israel menjarah bumi Palestin. Antara seruan jihad yang diangkat ialah memboikot barangan Amerika Syarikat dan menghentikan hubungan dagangan. Untuk episod seterusnya bersama Bawah Bayu, kita akan menyusuri kisah Osama bin Laden dan Al-Qaeda hingga ke peristiwa akhir hidupnya.